Orang perempuan amanah dia sebagai seorang isteri apa dia? Dua je. Orang perempuan ni. Orang perempuan tugas dia kat rumah dua je. Melayan suami, melahirkan anak. That's all. Orang lelaki dah mula. Sudah. Ini pula yang diajarnya. Betul. Orang perempuan dua je. Melayan suami, melahirkan anak. Itu sahaja. Kemas rumah, masak, sental bilik air, kemas ruang tamu, kemas katil, basuh baju, sidai kain, masak, disuapkan anak, didik anak, jaga anak. Semua kerja orang lelaki. Nak saya ulang balik? Boleh rekod? Balik kan dia tanya, abang dengar tak Sam Sedebat sebut tadi pasal tanggungjawab perempuan? Abang time tu, abang terlelap tu tak perasan sangat. Itulah dua tanggungjawab isteri. Layan suami, lahirkan anak. Itu sahaja. Tetapi, ada tetapi. Tetapi, orang perempuan, orang lelaki kena tahu, dengan penuh rela hati, dia menanggung tugas suami itu. Sebab suami cari rezeki juga. Suami ketua keluarga, maka orang perempuan masak, orang perempuan ini bukan sebab kerja dia, sebab dia menanggung tugas tolong suami. Jadi kalau suami faham, barulah bahagia. Suami balik rumah tengok ruang tamu bersepakar, kenapa tak kemas ni? Kusutlah kepala aku balik kerja ni. Apa dia cakap isteri dia. Tapi bila dia faham, Allah kesian isteri aku tak sempat dia kemas. Teruk sangat hari ni mesti dia sibuk ni. Suami pun kemaskan sebab dia tahu tu kerja dia. Kemudian dia cakap, masa kat dapur cakap dengan isteri, kesian isteri abang. Abang nampak bersepah kat depan tu, abang tolong kemaskan. Oh lah, terima kasih abang, minta maaf tu abang. Tadi anak, ya Allah banyak ragam, abang tak sempat saya kemas. Nampak? Macam tu. Bila isteri masak, tiba-tiba tak sedap, masin dan sebagainya. Allah siat, penat sangatlah ni. Masin, masakan dia hari ni. Dapat macam tu? Memang tak dapat lah. Tengok Nabi macam mana. Nabi kalau isteri dia masak masin, dengar tak kisah? Macam mana Nabi panggil isteri dia? Ya Humaira, wahai pipi putih kemerah-merahan. Balik nanti buat. Nampak isteri, wahai pipi, tak apa color pipi hang ni. Aduh, nak kata merah, biru, nak kata biru, kuning. Aduh, kan? Tak kisahlah apa color, bolang-bolang pun ada. Ya Humaira. Maka macam mana isteri Nabi jawab? Ada apa ya Rasulullah? Pangkat Nabi itu dia panggilnya. Jadi kita kalau dengan suami kita, pangkat suami itulah. Ada apa wahai suamiku? Jangan pangkat kerja dia. Dia kerja kilang. Ada apa wahai operator pengeluaran? Pahala pula. Ada apa wahai pengusi PMBG sekolah? Allah, saya sebut kalau pengusi PMBG. Tak payah. Maksud ada apa wahai suamiku? Macam tu. Maka Nabi kata, ingat tak masa mula-mula kita kahwin dulu? Kenapa ya Rasulullah? Kan kita makan bersuap. Ingat ya Rasulullah? Suapkan aku. Punya baik Nabi. Nabi dah tahu akhlak Nabi. Nabi dah tahu masakan tu masin. Dia boleh suruh isteri itu suapkan dia lagi. Dan bila suap, Nabi kunyah 44 kali macam biasa. Nabi tak buat muka masin pun. Tak ada. Nabi senyum. Dah habis Nabi kunyah, Nabi makan, Nabi telan, Nabi kata, bagi aku pula suapkan kamu. Bila Nabi suap aja, dicapainya pinggan tu. Ya Allah, masinnya, kata isteri Nabi. Kita, tuan-tuan. Sini kau, sini. Sini kau, sini. Kau tahu tak darah tinggi aku berapa hari ni? Umat bacaan darah tinggi tu baca. Nampak tak?